Dan kali ini juga saya turun bersama dengan Perbadanan Pengurusan Sisa Pekejal dan Pembersihan Awam SW Corp, CEO kita ada bersama, untuk kita menyantuni komuniti supaya mereka juga sentiasa rasa diberikan motivasi lah. Kita pun tahu Jabatan Kebajikan Masyarakat kita pun telah bersama, tetapi kita mengambil ruang ini juga untuk memperturunkan program-program di bawah SW Corp, Trash to Cash. Contohnya kawasan-kawasan yang banyak sampah. Anak-anak boleh masyarakat di sini boleh menambah pendapatan mereka melalui program Trash to Cash.